Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita ada satu lagi produk untuk kaki pancing, iaitu fishing rig. Untuk kali ini saya tak pasti nak buat tak video mengenai reel ni, tapi saya buat ialah video untuk tambah-tambah. Ini reel yang kata paling bajet lah. Saiz ni pula HE 800 ke 500, HE 500 tak silap. Untuk saiz ni sebenarnya saiz ni untuk saiz mancing udang ataupun untuk mikro ikan yang kecil-kecil, ultralight yang kata ni. Untuk mulaan saya beli ni sebenarnya nak belajar untuk pancing ultralight, untuk mancing ikan kecil-kecil kat jeram-jeram kat sungai-sungai, tak aja beli. Lepas tu pula time tu ada jual, orang pula ramai beli, tengok kat YouTube pun kata okey, review pun kata okey, bolehlah pakai, tapi janganlah expect yang tinggi sangat sebab harga ni murah, kualiti dia pun okey-okey je lah. So kita buka ini kotak luar dia macam ni. Simple je. Brand ni memang daripada China. Dia punya tu okey, HE. Okey, kita buka. Saiz dia. Okey. Ya, plastik dia tu simple je. Sebenarnya ini pun saiz dia adalah HE 800. Sebenarnya saya order itu hari sebenarnya HE 500, kecil lagi, tapi tak apalah, sama lebih kurang kecil juga saiz dia. Sebab dia saiz dia HE 500, kalau ikutkan kecil daripada ni lah, kalau ikutkannya lah, tapi tak tahulah pula sebab saya tak pegang HE 500 tu, saya pun tak pasti. Ini pun bagi saya dah cukup kecil. Okey, ini rupa dia, warna dia macam tu. Kalau tengok memang bajet lah, simple je. Tapi memang besi ni aluminium. Besi aluminium, bukan plastik ya. Dia punya ni pun aluminium tak silap. Body dia ni besi atau aluminium, bukan plastik. Dia punya tu kalau tengok sedap dia pusing. Saiz dia memang kecil, besar kecil tu besar kecil kecil lah. Kita buka dia punya atas spool dia, tengok apa yang ada atas spool dia. Memang kalau rupa luar dia memang cantik lah, cantik. Kita buka Saiz ni untuk mancing udang, untuk mancing ultralight okey lah, sebab dia tak besar. Tapi untuk kepuasan ultralight tu kalau boleh cari yang lagi okey lah. Cuma ini pun dah okey. Punya lock atas tu saya tunjuk sikit lah. Tak fokus lock dia tu macam tu je, simple dia lock dia tu, lubang macam tu je. Dia punya ni pula macam tu, spool atas tu macam tu, simple je. Dia buka buka dia punya tu macam tu. Ni masih lagi pakai copper celup tu lah. Okey, dalam tu simple je sistem snrap dia tu. Dia punya bawah spool ni pun macam tu, simple dia spool dia tu, rupa dia macam tu. Tapi ni memang besi aluminium, bukan plastik ya. Tunjukkan besi tak besi ni, ketuk sikit dengan besi. Dia memang besi dia punya ni besi ke aluminium, rasanya aluminium maksudnya. Rupa dia macam tu, HE 800, rupa dia macam tu. Boleh tengok rupa dia. Okey, fokus sikit. Memang warna dia cantik lah, warna dia cantik, boleh cakap gitu. Dia punya apa ni, okey macam tu. Lock dia pun macam tu, sedap. Macam tu. Okey. Tak tengok sini macam dia tulis buah beri, tapi tak tahu berapa buah beri. Mungkin satu je kot buah beri dia. Saya tak ingat dah berapa buah beri, nanti saya tengok balik. Okey, masukkan balik. Tercabut ke? Cabut dia punya ni. Boleh bergerak-gerak dah. Boleh bergerak-gerak dah. Itulah kata murah. Saya beli ni sebenarnya untuk try mic ultralight punya tu, Rode. Saya ada beli Rode ultralight, nanti saya tunjuk kalau sempat saya ingat. Okey, masukkan balik. Okey. Okey. Ini dia punya tu. Ini dia punya ni. Dia punya kayu ni. Apa benda dah bahasa profesional saya tak pasti pula, tapi dia gabus tak silap. Dia punya ni tu
Tapi saya tak pasti, macam besi juga dia punya ni. Cuma dia ni, ini dia punya skru ni memang plastik. Lain ni kebanyakan ni saya tengok besi ni. Besi atau aluminium lah. Kita lockkan dia. Ikat sekejap. Okey. Dari segi smooth dia tu okey je. Boleh lah smooth. Smooth je. Okey. Saiz dia memang kecil lah. Besar tapak tangan macam tu. Memang kecil, tak besar mana. Ini saiz HE 800. Saiz 800. Okey, saiz tu dia punya macam tu. Bawah dia macam tu. Okey, di tepi. Dia pun masih ada lock lagi. Lock dekat sini. Okey. Masih ada lock dia lagi. Okey. Dari segi bunyi dia, kalau ada profesional tu dengar bunyi dia okey tak? Bunyi dia okey tak? Okey. Itulah rupa dia. Punya tu. Dia punya saiz dia tu ukuran. Berapa tali dia benda saya tak tengok. Ukuran tu nampak? Ukuran dia. Okey, tali dia benda. Ukuran dia berapa macam tu. Okey. Ini memang murah. Saya beli itu hari cuma berapa ringgit tak? Rasanya belas-belas je. Itu hari saya dapat harga pada harga RM15 je tak silap saya itu hari beli. Memang murah je. RM15. RM15 macam tu je. Tak mahal pun. Okey, itu lah saiz dia. Okey. Jadi saya rasa itu je kot saya nak review mengenai reel ni. Jadi saya minta maaf lah kalau saya tak cuba lagi. Nanti saya baru nak cuba lagi untuk ngail. Nanti dah set up semua. Saya dah ada video saya dapat ngail ikan tu. Nanti saya akan upload lah, InsyaAllah. Dah saya ingat. Jadi buat masa sekarang, ini sajalah videonya. Nanti saya tengok apa benda yang ada barang tak lagi. Okey, saya nak lupa pula. Saya nak tunjuk saya punya Rode Ultralight yang saya sebenarnya nak cuba pakai. Saya tak pernah pakai model Ultralight ni. Jadi saya beli ni sebenarnya saja nak try, nak ngai kat jeram, kat air terjun ke apa, nak try. Tengok macam best je orang ngai Ultralight, kita pun nak cubalah. Jadi inilah saya belinya. Saya nak pakai gaya ni. Saya setup yang saya cuba beli setup yang paling murah. Sebab saya tak tahu saya suka tak Ultralight ni. Kalau saya beli yang mahal nanti tak pakai, tak jadi juga, rugi je. Saya beli tu dengan ini Rode dia. Okey, tengok. Okey, Rode dia Ultralight. Ini tak silap ada satu lagi. Yang ni yang saya tak Ultralight saya. Ini yang satu lagi ni medium light, tak silap. Okey, nampak tak? Pula dia punya ni. Dia hantar dalam keadaan dengan ni ya. Bagusnya dia hantar sekali dengan ada pembungkusan ni macam ni. Bagus. Saya keluarkan ya. Ni. Okey. Ini setup saya yang saya beli untuk Ultralight ni. Tak tahulah betul tak setup saya ni. Saya beli ni. Ini untuk yang saya buat keluar ya, ni plastik ni. Ini untuk yang Ultralight. Okey. Dia punya macam ni. Saya tak tahulah betul tak, tapi inilah yang saya tengok dia jual kat Shopee tu, saya belilah. Memang dia punya ni ringan je. Dia punya ni halus je. Ni kata Ultralight ikut ringan, memang ringan mata ni. Memang ringan mata ni. Ini dia punya saya beli ini medium light punya. Saya beli satu set. Okay, medium light. Okey, batang dia satu. Ini dia punya tu batang dia. Saya beli time tu dia tak tahulah promo kau punya. Harga pun boleh tahan murah, saya pun belilah. Ini kini set Ultralight saya yang pertama lah. Ini punya macam ni. Lepas tu dia punya brand ni lah. Rode ni ialah ini 1.5 FRTC. Luar dia punya umpan untuk 25 gram. Kita tengok kat situ lah, dia tulis sini line 15 LB, line 8 ke 15 LB. Dia punya lure ni 8 ke 25 gram, 165, brand dia FRTC. Inilah saya punya setup Ultralight yang
Saya tak pernah main ultralight, ini pertama kali saya belilah untuk setup ultralight. Saya rasa betul dah kot Rode ni, saiz dia untuk ultralight. Di sini dia punya macam tu, dia ada ni, dia punya ring ni. Tengok ni dia. Okey. Saya beli ni dia sekali satu set, dia ada bagi satu pemegang bawah ni untuk pemegang dia tu, untuk pil tu, dan dia bagi dua ni. Satu ni tak silap medium untuk hitam ni medium, hitam ni medium kan. Yang hitam ni tak silap itu lagi katanya medium, yang ni ultralight, yang orange ni ultralight. Itulah dia satu set. Okey, dia punya ring macam ni, kita tengok. Okey, Rode dia. Okey, nanti ya. Okey, jadi itu saja kot saya nak review. Oh, tajuk ni nampak gaya saya ketukar tajuk dia. Open board dan review reel dengan Rode kali satu set. Jadi untuk kali ni ini sajalah videonya. Saya unboxing dan review reel dengan Rode ultralight. Terima kasih kerana anda semua telah datang ke channel YouTube saya. Kalau ada masa boleh tengok video saya yang lain. Jika anda berminat untuk mencuba reel dan Rode ni, saya akan sediakan satu link di video description di bawah, sama ada Shopee, link Shopee ataupun Lazada. Jadi terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.